Mengapa perlu memilih Malaysia? Jika mahu belajar teknologi, bukankah sepatutnya kita pergi ke Amerika Syarikat? Atau jika di Asia sekalipun, bukankah Jepun jauh lebih baik? Sebelum berangkat, rakan-rakan sekelas saya masih tidak dapat memahami rasional di sebalik keputusan ini. Namun, sebaik sahaja menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, hanya selepas 5 minit berlalu, mereka semua terdiam 1000 bahasa. Dan itu hanyalah satu permulaan. Keyakinan bertaraf dunia dan keangkuhan yang selama ini membuatkan kami berasa lebih hebat daripada sesiapa pun, hancur berkecai menjadi debu di negara ini. Adakah kami benar-benar yang terbaik? Buat pertama kalinya, kami mula memandang dunia ini dengan lensa yang baharu, dan akhirnya kami faham bahawa orang yang benar-benar hebat sebenarnya sedang ketawa secara senyap selama ini. Apa sebenarnya yang mereka lihat di Malaysia sehingga membuatkan mereka tergamam sebegitu rupa? Nama saya William. Saya berasal dari sebuah sekolah persediaan peperiksaan elit yang terkenal di selatan England. Sekolah kami adalah tempat berkumpulnya anak-anak golongan atasan dan pewaris kepada golongan intelektual, termasuk anak kepada pemenang hadiah Nobel, puteri kepada profesor dari Oxford, dan juara Olimpiad Matematik. Kami semua belajar bersama di sini. Ini adalah sekolah yang terunggul dalam kalangan sekolah-sekolah terkemuka di England. Kami telah digelar genius sejak kecil. Apabila meningkat dewasa, mendapat skor IQ dalam kelompok 1% teratas dianggap sebagai perkara asas yang remeh. Memenangi anugerah dalam persidangan akademik antarabangsa juga adalah perkara biasa. Dalam satu semester, purata markah kami akan sentiasa berada pada tahap 98 mata ke atas. Perpustakaan sekolah kami dipenuhi dengan piala dan sijil penghargaan yang tidak terkira banyaknya yang telah kami peroleh. Saya masih ingat ketika berusia 15 tahun, saya menerima pingat emas fizik dalam pertandingan sains belia Eropah. Ketika itu, saya berasa amat bangga kerana berjaya menewaskan genius dari Perancis, Jerman dan Itali. Sekembalinya ke sekolah, para guru berkata bahawa sayalah masa depan dunia sains British. Rakan-rakan saya juga mempunyai pengalaman yang serupa. Emily memenangi pingat perak Olimpiad Matematik Antarabangsa. James menduduki tempat teratas dalam pertandingan kimia, manakala Tom menunjukkan bakat yang luar biasa dalam pertandingan reka bentuk bandar berasaskan komputer. Kami sudah terbiasa dipanggil genius dan terbiasa berdiri di atas podium penerima anugerah. Oleh itu, apabila pengetua mengumumkan bahawa akan ada lawatan sambil belajar ke Malaysia, semua orang terpinga-pinga keheranan. Kami berkumpul di bilik rehat asrama untuk membincangkan keputusan yang mengejut ini. Malaysia bukannya negara yang hanya menumpukan pada pelancongan K, tanya Emily dengan nada curiga. Saya cuma tahu di sana ada kilang pembuatan elektronik, tetapi dari segi teknologi, rasanya masih belum cukup kuat. James menambah, cikgu kata kita hampir tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Kami segera mencari maklumat di internet dan hasil yang diperoleh amat mengejutkan. Malaysia masih belum pernah mempunyai seorang pun pemenang hadiah Nobel dalam bidang sains, berbanding England yang telah melahirkan 132 orang pemenang hadiah Nobel. Saya berasa sangat kecewa. Apa yang boleh kami pelajari di sana? Saya langsung tidak faham. Walaupun pernah mendengar nama syarikat-syarikat besar beroperasi di sana, saya menganggap sebahagian besarnya hanyalah kilang yang menerima tempahan pembuatan, UM. Apa yang kami pelajari sejak kecil adalah teori sains tulen dan kreativiti. Jika di Asia, Jepun mungkin lebih sesuai. Apa yang ada di Malaysia untuk dipelajari? Nada suara Emily penuh dengan kebingungan dan ketidakpuasan hati. James juga begitu. Apa yang boleh kita dapat dari sana? Katanya sambil menggelengkan kepala semasa melihat data mengenai Malaysia di telefon bimbitnya. Saya sendiri merasakan hal yang sama. England adalah negara yang menjadi tempat lahirnya revolusi perindustrian.
sebuah kuasa besar budaya yang melahirkan Shakespeare dan The Beatles. Mengapa perlu pergi belajar sesuatu di Malaysia? Saya benar-benar tidak faham. Sejarah sains kami menjangkau panjang dari teori elektromagnet James Clerk Maxwell hinggalah kepada kajian lohong hitam Stephen Hawking. Universiti kami telah melahirkan saintis yang mengubah dunia yang tidak terbilang ramainya dan skim sumber kebanggaan serta keyakinan kami. Namun, pengetua tetap bertegas. Perjalanan ini amat perlu untuk kelulusan kamu semua. Renungan matanya begitu serius, sesuatu yang tidak pernah kami lihat sebelum ini. Ketika itu, kami belum memahami makna sebenar di sebalik kata-kata itu. Hanya mampu berfikir bahawa ia mungkin sekadar lawatan untuk menyentuh budaya Asia, yang bagi kami adalah satu pembaziran masa. Lebih baik masa itu digunakan untuk membuat kajian di Makmal Oxford atau Cambridge. Malam sebelum berlepas, saya berbual dengan rakan sebilik. Semua orang berfikiran sama, iaitu meragui apa yang boleh dipelajari dari Malaysia, terutamanya dalam bidang teknologi. Saya dengar pelajar di sana hanya pandai menghafal, kata Tom. Pendidikan di Asia memang begitu. Tiada kreativiti, Emily bersetuju. Kami sangat yakin dengan diri sendiri kerana percaya kami telah menerima pendidikan terbaik di sekolah terbaik di England, negara yang melahirkan 132 pemenang hadiah Nobel. Fakta bahawa pelajar dari negara seperti ini perlu pergi belajar dari negara yang belum mempunyai pemenang hadiah Nobel Sains adalah perkara yang tidak masuk akal. Lebih-lebih lagi, kami berbangga dengan akar umbi sains British sejak kecil. Kami belajar tentang hukum grafiti Isaac Newton, teori evolusi Charles Darwin dan aruhan elektromagnet Michael Faraday. Semua ini adalah penemuan yang berlaku di England. Guru fizik saya pernah berkata dengan bangga, kamu semua adalah gergasi muda yang berdiri di atas bahu gergasi. Kata-kata ini tertanam jauh di dalam hati kami. Di atas kapal terbang, keraguan kami masih berterusan. Kami ingin tahu bagaimana tahap kemampuan pelajar Malaysia, tetapi tidak menaruh harapan yang tinggi. Kami fikir pelajar Asia mungkin hebat dalam matematik, tetapi kurang daya kreativiti. Ini mungkin peluang baik untuk kami menunjukkan bakat sebenar kami kepada semua orang dan mengisytiharkan kepada dunia betapa hebatnya pendidikan British. Sekarang apabila difikirkan semula, betapa keanak-anakannya pemikiran itu. Kami menyangka bahawa segala yang datang dari England itu lebih mulia hanya kerana jenama British. Sepanjang 12 jam penerbangan, saya membaca maklumat mengenai Malaysia sepanjang masa. Sebuah negara dengan populasi lebih 33 juta orang, industri utamanya adalah semikonduktor, minyak dan gas, serta pelancongan. Dalam hati, saya berasa sedikit angkuh. Kami datang dari England yang mempunyai sejarah akademik yang panjang, manakala mereka hanyalah tenaga kerja dalam sektor perindustrian. Lawatan ini pastinya akan menjadi santai. Saya merenung keluar tingkap sambil berfikir apa yang akan dibawa pulang dari lawatan ke Malaysia ini. Cikgu berpesan supaya jangan mengharapkan sesuatu yang istimewa. Anggap sahaja seperti pergi melawat. Saya malah mula merangka rancangan bagaimana untuk menunjukkan kepada pelajar Malaysia betapa hebatnya pendidikan ala British. Mungkin membuat mata mereka terbeliak dengan hasil kajian fizik saya atau memukau mereka dengan cara pemikiran inovatif kami. Selepas terbang selama 12 jam, apabila tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dalam hati kami masih penuh dengan perasaan superior, tanpa menyedari bahawa Malaysia bakal memberikan gegaran hebat kepada kami. Semasa berjalan keluar dari lapangan terbang, saya berfikir dalam hati, baiklah, tiba masanya untuk tunjukkan kepada budak-budak Malaysia kemampuan sebenar kita, dan biar mereka tahu bagaimana rupa pelajar dari negara yang melahirkan 132 pemenang hadiah Nobel. Sebaik tiba di KLIA, selepas selesai urusan imigresen dan berjalan keluar yang sepatutnya menjadi detik penting untuk membina impresi pertama kami terhadap Malaysia, tidak disangka-sangka di pintu keluar lapangan terbang inilah berlaku satu kejadian yang memaksa kami membuka mata luas-luas.
Tiba-tiba, wajah Emily berubah menjadi pucat lesi dan dia mula kelihatan panik. "Dompet saya hilang," jerit Emily. Dia menyelongkar beg tangan dan pakaiannya sehingga ke setiap sudut tetapi tidak menjumpainya. Di dalamnya terdapat wang tunai bernilai lebih 1,800 arim. Serta-merta, rakan-rakan mula riuh rendah. Air mata Emily bergenang di kelopak mata dan dia berkata, "Saya dah agak. Kenapa perlu datang ke Asia? Kenapa perlu datang ke Malaysia?" Saya sendiri sempat terlintas fikiran itu dalam kepala. Adakah ini kerana kami benar-benar berada di Asia? Kebimbangan dan keraguan terhadap tempat yang tidak dikenali mula terbentuk dalam hati saya. Tetapi pada saat itu juga, berlaku satu perkara yang menakjubkan. Seorang remaja lelaki tempatan, Melayu, berjalan menghampiri dan berkata, "Ada apa-apa masalah, K? Ada barang tercicir di mana-mana? Mari saya tolong carikan." Kami tidak berapa faham lingguk bahasa Inggeris tempatan, tetapi riak wajah dan gerak tubuhnya jelas menunjukkan dia mahu membantu. Tidak lama kemudian, seorang pegawai polis bantuan lapangan terbang yang fasih berbahasa Inggeris berlari datang. "Nak saya cuba jalan semula ikut laluan kamu masuk tadi? Atau nak kami bantu periksa CCTV pun boleh?" Malah orang awam yang sedang menunggu e-hailing turut mengerumuni. Seorang makcik bertanya dengan nada prihatin, "Kenapa, Nina?" Seorang bapa yang bersama anaknya turut berhenti bertanya jika kami memerlukan bantuan. Semua orang mahu menolong dengan ikhlas, yang mana ia sangat jelas kelihatan. Saya benar-benar terpegun. Jika di England, walaupun berlaku perkara begini, kebanyakan orang mungkin akan berjalan lalu sahaja. Apa yang lebih menakjubkan adalah reaksi rakyat Malaysia. Mereka langsung tiada gaya rimas atau terganggu. Sebaliknya bersungguh-sungguh mahu membantu kami yang merupakan orang asing. "Jangan risau, Malaysia selamat. Kita cari sama-sama. Nanti jumpa tu. Nak lapor polis, K?" Suara-suara yang menunjukkan keprihatinan kedengaran dari pelbagai arah. Dalam hati saya mula berasa keliru. Mengapa orang-orang ini berusaha sedaya upaya membantu orang asing yang tidak dikenali? Rakan-rakan berpecah untuk mencari dan orang sekeliling membantu menjadi penterjemah untuk kami yang tidak boleh berbahasa Melayu. Pekerja pembersihan lapangan terbang turut menyertai pencarian. Pengawal keselamatan memeriksa setiap tong sampah dengan teliti. Emily menunduk, air matanya menitis. Dia mula faham bahawa kata-katanya sebentar tadi sangat tidak patut. Prasangka buruknya terhadap rakyat Malaysia membuatkan dia berasa sangat malu. Pada ketika itu, James yang datang bersama kami memiringkan kepalanya dan berkata, "Emily, masa di lapangan terbang Heathrow London, awak kata awak malas nak pegang dompet, jadi awak simpan dalam beg pakaian, bagasi, bukan?" Suasana sekeliling menjadi sunyi sepi. Semua rakyat Malaysia yang sedang sibuk membantu mencari berhenti bergerak dan memandang ke arah kami. Muka Emily menjadi merah padam serta-merta. Dia teringat bahawa demi memudahkan urusan melepasi pemeriksaan imigresen, dia memang telah meletakkan dompetnya di dalam bagasi pakaian. Dia segera membuka beg pakaiannya dengan tergesa-gesa. Tangannya terketar-ketar semasa meraba-raba di celah lipatan baju. Kami semua menahan nafas menunggu, seolah-olah masa terhenti. Akhirnya, tangan Emily menyentuh permukaan kulit yang dikenali. Dompet itu terletak elok di dasar beg. "Ada di sini," kata Emily dengan suara perlahan, penuh dengan rasa malu. Dia perlahan-lahan mengeluarkan dompet itu. Mukanya merah padam sampai ke telinga. Orang sekeliling yang mengerumuni, sebahagiannya mula tersenyum dan berkata, "Jumpa pun, baguslah. Nasib baik tak hilang." Tiada siapa yang menyalahkan kecuaiannya. Tiada siapa yang menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap tuduhan liarnya sebentar tadi. Sebaliknya,
Semua orang menghela nafas lega seolah-olah barang mereka sendiri yang dijumpai. Remaja lelaki tadi tersenyum dan menambah, di Malaysia jarang ada pencuri. Jangan risau. Tapi lain kali simpan barang berharga elok-elok ya. Makcik tadi menepuk bahu Emily dengan lembut. Datang negara orang kali pertama memang macam ni. Anak perempuan makcik pergi luar negara pun selalu buat silap. Jangan risau ya. Emily merah padam. Dia berasa sangat bersalah kerana menyusahkan begitu ramai orang akibat kecuaian dirinya sendiri. Dia mengucapkan I am sorry berulang kali. Suaranya semakin perlahan. Tetapi rakyat Malaysia yang datang membantu itu hanya tersenyum dan berkata, tak apa, datang melancung, yang penting bawa balik kenangan manis saja. Datang tempat asing kali pertama, sesiapa pun boleh jadi macam ni. Pada saat itu, saya merasakan satu perasaan yang pelik. Jika di England dalam situasi begini, adakah orang akan datang membantu sebegini? Kebanyakan mungkin akan berfikir itu bukan urusan mereka dan berlalu pergi. Apa yang lebih menakjubkan adalah reaksi rakyat Malaysia. Walaupun tahu Emily yang bersalah, tiada siapa menunjukkan rasa marah sedikit pun. Sebaliknya melayan kami dengan sangat mesra. Perjalanan kali pertama memang kena hati-hati sikit, tapi Malaysia negara yang sangat selamat. Jangan risau, kata seorang pakcik sambil tersenyum. Orang negara kami ni, kalau ada tetamu asing datang, memang akan ambil berat lebih sikit. Dalam hati saya berfikir, sungguh ini sebuah negara yang ajaib. Walaupun dalam situasi begini, mereka tidak marah, malah lebih baik hati. Emily terus memohon maaf. Maafkan saya terlalu gelojoh. Pegawai lapangan terbang tadi berkata, tak apa dik, datang luar negara kali pertama mestilah gementar. Itu biasa. Harap kamu seronok bercuti dan bawa balik kenangan indah ya. Apabila naik ke dalam bas, saya berkata kepada James, mereka lebih baik hati daripada yang kita sangka. James mengangguk setuju. Ya, di England tak mungkin berlaku perkara macam ni. Emily masih berasa malu dengan dirinya sendiri. Prasangka buruknya terhadap Malaysia membuatkan dia berasa sangat hina. Saya ni memang bodoh. Ingatkan Malaysia bahaya sangat. Apabila mendengar kata-kata itu, saya juga terasa pedih kerana saya sendiri pun mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap Malaysia. Tetapi impresi pertama di lapangan terbang itu berbeza sama sekali. Semasa bas bergerak masuk ke pusat bandar Kuala Lumpur, saya memandang pemandangan di luar tingkap. Ia sangat berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Bangunan pencakar langit yang bersih dan moden, sistem trafik yang teratur. Sesetengah kawasan kelihatan lebih baik daripada jangkaan. Pemandu pelancong memberitahu bahawa rakyat Malaysia sangat bermurah hati, terutamanya kepada tetamu negara. Saya mengangguk mengakui, kerana saya telah merasainya sendiri. Hari kedua di Malaysia, kami melawat Pusat Genius Pintar Negara, sebuah sekolah sains dan bakat pintar yang terkemuka di negara ini. Semasa bas masuk ke kawasan sekolah, perasaan kami bercampur baur. Selepas menerima sambutan hangat di lapangan terbang, pandangan kami terhadap Malaysia sudah berubah, tetapi untuk tahap kemampuan akademik, kami masih menaruh sedikit keraguan. Cikgu kami berpesan jangan berharap sangat, sekolah menengah saja pun. Apa yang hebat sangat? Tetapi sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam sekolah, suasananya berbeza. Poster penyelidikan yang ditampal di sepanjang koridor semuanya adalah topik bertaraf universiti atau lebih tinggi. Mekanik kuantum, kejuruteraan bio, kecerdasan buatan, AI. Ini betul-betul hasil kerja pelajar menengah K, bisik Emily kepada saya. Saya meneliti kandungan kajian-kajian tersebut dengan teliti. Mendapati teorinya sangat mendalam dan disokong oleh data eksperimen yang terperinci. Ini membuatkan saya mula berasa tidak sedap hati. Semasa lawatan, terdapat sesi pembentangan projek sains. Pasukan dari England, iaitu kami,
naik membentang dahulu. Sudah tentu kami sangat yakin. Kami menggunakan persembahan slide, presentation yang cantik dan bahasa Inggeris yang fasih untuk menguasai pentas. Tajuk kami adalah penyelidikan kecekapan turbin angin, satu hasil kerja yang kami banggakan dan persiapkan selama 3 bulan. Kajian kami mampu meningkatkan kecekapan turbin angin sehingga 18%, kata saya dengan yakin. Laporan penuh dengan formula rumit dan graf yang cantik. Kami diam-diam berfikir ia sangat hebat. Tetapi apabila sesi soal-jawab bermula, soalan-soalan tajam daripada pensyarah garis miring Cikgu Malaysia mula diajukan. Berapa banyak data yang dikumpul daripada eksperimen sebenar? Sudahkah kamu menilai keberkesanan kos secara komersial? Bagaimana pula dengan kestabilan dalam keadaan kelajuan angin yang berbeza? Soalan-soalan yang menekankan aspek praktikal ini diajukan satu demi satu, membuatkan kami mula gelabah kerana sebahagian besar kerja kami hanya tertumpu pada teori. Kami tidak melakukan eksperimen sebenar secara serius. Kami hanya mampu mengakui dengan rasa janggal. Kami fokus pada analisis teori sebagai asas. Ujian sebenar belum dimulakan. Giliran pelajar Malaysia naik ke pentas. Seorang pelajar bernama Haziq berjalan naik. Dia kelihatan sangat biasa, tidak mempunyai gaya penuh keyakinan seperti kami. Dia memulakan laporan dengan ringkas. Saya telah menambah baik sistem pelarasan sudut bilah turbin angin, meningkatkan kecekapan sebanyak 23%. Saya terkejut. Jauh lebih tinggi daripada kami. Sepanjang 6 bulan yang lalu, kami telah melakukan ujian sebenar di atas bumbung bangunan dan mengumpul lebih 20,000 data dalam keadaan cuaca yang berbeza. Dia membuka slide seterusnya. Apa yang dipaparkan bukan graf teori yang cantik, tetapi data daripada ujian sebenar semata-mata. Kelajuan angin, suhu, kelembapan, dan hubungannya dengan jumlah elektrik yang dihasilkan. Semuanya jelas. Ia tahap yang berbeza sama sekali. Kami hanya mampu berteori, tetapi pelajar ini membina benda itu dan sudah siap mengujinya. Apa yang lebih mengejutkan adalah kata-katanya yang seterusnya. Idea kamu menarik. Pasukan kami juga pernah buat projek yang hampir sama tahun lepas. Satu bilik menjadi sunyi sepi. Projek yang kami banggakan dan persiapkan selama 3 bulan. Pelajar ini sudah selesaikan tahun lepas. Wajah pelajar dari England semuanya menjadi kelat. Saya juga begitu. Kreativiti yang kami sangka terkehadapan, di Malaysia ia sudah menjadi cerita lama. Sebelah petang, kami melawat makmal. Sebaik sahaja masuk, kami melihat pelajar yang nampak seperti pelajar menengah sedang melakukan eksperimen yang rumit. Pelajar itu sedang mereka bentuk modul tenaga untuk air. Dia pelajar tingkatan 5, kata pemandu pelancong memperkenalkan. Saya terkejut besar. Ini adalah perkara yang pensyarah kami pun belum tentu boleh buat. Pelajar itu sedang fokus menggunakan peralatan berketepatan tinggi tanpa menghiraukan kami pelawat sedikit pun. Gerak-gerinya yang cekap membuatkan saya hampir tidak percaya dengan mata sendiri. Semasa lawatan itu, Tom melakukan kesilapan. Dia tersalah menetapkan parameter pada satu peralatan rumit menyebabkan mesin itu mengeluarkan bunyi amaran yang kuat. Kami semua terkejut dan tidak tahu hendak buat apa. Pada saat itu, pelajar Malaysia yang berada di sebelah berjalan menghampiri dengan tenang, menekan beberapa butang dan masalah selesai. Tak apa, masa saya mula-mula buat dulu pun selalu jadi macam ni. Nadanya tenang, tiada rasa angkuh sedikit pun. Tetapi kata-kata itu menggegarkan keegoan Tom dengan dahsyat. Mengapa budak-budak ini tidak menganggap diri mereka genius walaupun kemampuan mereka jauh mengatasi kami? Sebaliknya begitu rendah diri? Semasa rehat tengah hari, kami berbual dengan pelajar Malaysia dan mendengar perkara yang lebih mengejutkan. Eksperimen macam ni kami dah buat sejak menengah rendah.
Reka bentuk bandar pula belajar sejak sekolah rendah, kata seorang pelajar biasa kepada kami. Kami pernah menyangka tempat ini hanya negara membangun, tetapi sekarang kami mempunyai pandangan baharu terhadap bandar ini dan tempat ini. Seminggu lepas, apa yang kita fikirkan ya? Emily berkata dengan wajah termenung. Kita ingat kita tahu segalanya, James ketawa pahit. Sekarang baru sedar bahawa pemahaman kita tentang dunia ini sangat cetek. Memandang dari bangunan tinggi, Kuala Lumpur mendedahkan keindahan gabungan antara kemodenan dan tradisi. Menara pencakar langit berdiri megah di sisi masjid-masjid dan kuil lama dengan harmoni. Zon teknologi wujud bersama kawasan hijau. Bandar ini sama seperti rakyat Malaysia, memiliki teknologi termaju tetapi masih mengekalkan budi bahasa tradisional. Sebelah petang, kami melawat Universiti Malaya, Semasa berjalan di jalan yang redup dengan pipohon, kami melihat mahasiswa berkumpul berbincang hal akademik. Suasana akademik yang pekat itu sangat terasa. Belajar di sini nampak macam bukan satu beban, tapi satu keseronokan, Tom memerhati. Memang benar. Pelajar Malaysia yang kami jumpa, sama ada menengah atau universiti, semuanya menunjukkan minat mendalam terhadap ilmu dan keinginan kuat untuk mencipta sesuatu yang baharu. Mereka bukan belajar untuk peperiksaan, bukan untuk markah, tetapi belajar kerana mahu faham dunia dan mahu gunakan ilmu untuk mengubah sesuatu. Sebelah malam, kami duduk berbual secara mendalam dengan beberapa mahasiswa Malaysia di sebuah kafe. Mahasiswa ini datang dari pelbagai fakulti tetapi mempunyai satu persamaan, semangat belajar yang tinggi dan rancangan masa depan yang jelas. Kamu rasa apa yang paling penting dalam pendidikan? Saya tanya seorang mahasiswa yang sedang bersedia menyambung pelajaran ke luar negara. Saya rasa yang paling penting adalah membina kemampuan menyelesaikan masalah, jawabnya. Ilmu boleh jadi lapuk, tapi cara berfikir dan kemampuan belajar akan kekal dengan kita selamanya. Seorang lagi menambah, dan kemampuan bekerja dalam pasukan. Hari ini masalah sangat kompleks. Tiada siapa boleh selesai seorang diri. Belajar bekerjasama dengan orang lain akan keluarkan potensi maksimum kita. Kata-kata ini sangat memberi kesan kepada kami. Mengimbau pengalaman beberapa hari lalu, pelajar Malaysia telah membuktikan kemampuan ini. Mereka bukan sahaja ada ilmu yang mantap, tetapi pandai mengaplikasikannya, ada kemahiran bekerjasama, dan sentiasa gairah belajar. Apa rancangan masa depan kamu? Tanya Emily. Saya nak belajar lebih banyak dan balik majukan industri teknologi Malaysia, jawab mahasiswa kejuruteraan elektrik. Saya pula nak jadi penyelidik untuk cipta kemajuan dalam kecerdasan buatan supaya Malaysia kekal jadi pemimpin dalam bidang ini, kata seorang lagi. Jawapan mereka membuatkan kami tergamam. Anak muda ini bukan sahaja ada matlamat peribadi, tetapi ada rasa tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Bila toleh pada diri sendiri, rancangan kami kebanyakannya untuk kejayaan dan nama sendiri, jarang fikir nak buat jasa untuk masyarakat. Hampir tamat perbualan, seorang mahasiswa Malaysia bertanya, datang melawat Malaysia kali ini, apa yang kamu dapat bawa balik paling banyak? Kami berpandangan sesama sendiri, tak tahu nak jawab apa. Perasaannya terlalu banyak, terlalu mendalam untuk digambarkan dengan beberapa ayat. Akhirnya saya berkata, kami belajar untuk jadi rendah hati. Dulu kami ingat kami sangat hebat, tapi sekarang tahu di dunia ini masih ramai yang lebih hebat. Emily menyambung, kami juga belajar apa itu pembelajaran sebenar. Bukan untuk markah, bukan untuk anugerah, tapi untuk selesaikan masalah dan jadikan dunia lebih baik. James menambah, dan paling penting, kami belajar bekerjasama. Dulu kami asyik bersaing, sekarang faham bahawa kuasa pasukan lebih besar dari individu. Tom menutup, pengalaman ini buat kami fikir balik apa itu kebijaksanaan sebenar. Bukan berapa banyak yang kita tahu, tapi bagaimana kita guna ilmu untuk buat benda bermakna.
Pelajar Malaysia mendengar jawapan kami dan tersenyum faham. Sebenarnya kami pun sedang belajar juga, kata seorang daripada mereka. Setiap orang ada kekuatan sendiri. Yang penting belajar dari satu sama lain dan maju bersama. Asas teori kamu sangat kuat. Itu yang kami perlu tingkatkan. Kemahiran praktikal kami mungkin lebih sikit. Boleh kongsi dengan kamu. Sikap belajar sesama kita. Skim yang patut kita pelajari. Apabila keluar dari kafe, pelajar Malaysia bertukar kenalan dan berjanji akan selalu berhubung. Datanglah lagi ke Malaysia dan selamat datang kalau kami ke England untuk pertukaran pelajar. Persahabatan ini menghangatkan hati kami dan penuh dengan harapan masa depan. Malam itu, kami duduk di balkoni penginapan melihat pemandangan Kuala Lumpur di waktu malam dan merenung diri. Minggu ini mengubah hidup saya sepenuhnya, kata Emily dengan sebab. Saya pun sama, saya bersetuju. Dulu kita asyik fikir macam mana nak buktikan diri lebih hebat dari orang lain. Tapi sekarang saya fikir macam mana nak perbaiki diri. Paling penting, kita belajar hargai kekuatan orang lain, kata James. Dulu kita tak nampak orang lain. Sekarang kita tahu semua orang ada benda yang boleh dipelajari. Tom mengangguk. Pelajar Malaysia tunjukkan pada kita keyakinan sebenar itu macam mana. Bukan kesombongan kosong, tapi kerendahan hati yang berasaskan kemampuan. Kami memutuskan, sebaik pulang ke England, kami akan ubah cara belajar dan sikap hidup sepenuhnya. Takkan puas hanya baca buku, tapi akan fokus latih kemahiran praktikal. Takkan kejar seorang diri lagi, tapi belajar bekerjasama. Dan akan buka hati seluasnya untuk hadapi dunia. Mari kita buat kumpulan belajar, cadang saya. Macam pelajar Malaysia, bantu satu sama lain dan maju bersama. Idea yang bagus, semua setuju. Dan kena buat projek praktikal selalu. Jangan berhenti setakat teori, tambah Emily. Dan kena ambil tahu masalah sosial. Fikir macam mana guna ilmu untuk masyarakat, kata James. Keputusan ini adalah titik mula perubahan besar dalam cara fikir kami. Dari individualisme ke kerja berpasukan. Dari teori ke gabungan praktikal. Dan dari berpusatkan diri sendiri ke tanggungjawab sosial. Dan titik mula semua perubahan ini adalah perjalanan ke Malaysia. Saya memandang Kuala Lumpur dan berterima kasih dalam hati kepada negara indah ini dan orang-orangnya yang berbudi bahasa. Mereka bukan saja tunjukkan teknologi tinggi dan pendidikan kelas atasan, tapi lebih penting, tunjukkan sikap hidup dan nilai yang patut dikagumi. Rendah hati tapi yakin, bersaing tapi bekerjasama, mencipta tapi memelihara, melihat nilai sepunya melebihi peribadi. Sifat-sifat yang nampak berlawanan ini bergabung sempurna dalam diri rakyat Malaysia dan itu menjadi sasaran yang kami ingin capai. Esok kami akan meninggalkan Malaysia, tapi saya tahu pengaruh Malaysia akan kekal seumur hidup. Apa yang kami bawa pulang bukan sekadar kenangan manis, tapi pemahaman baharu tentang kehidupan. Perpisahan selalu datang terlalu cepat. Di Kelai, kami habiskan masa terakhir di Malaysia. Berbanding seminggu lalu masa baru sampai, perasaan kami berubah 100%. Dulu penuh kesombongan dan prasangka, sekarang penuh kerendahan hati dan rasa syukur. Di ruang menunggu, kami duduk dalam bulatan mengimbau pengalaman seminggu ini. Belajar banyak sangat, kata Emily. Akhirnya kita faham apa maksud kata di bawah tempurung. Saya setuju. Di England kita ingat kitalah pelajar terbaik dunia, tapi di Malaysia kita sedar kita cuma orang biasa. Pelajar Malaysia memang istimewa, kata James. Mereka ada bakat tapi tak menunjuk, ada kejayaan tapi rendah diri. Yang paling saya kagum ialah semangat kerja pasukan mereka, tambah Tom. Tak kira umur, asal dari mana, janji ada bakat akan diiktiraf. Saya teringat pelajar yang kami jumpa.
Pelajar sekolah menengah terlibat dalam kajian universiti. Pelajar menengah rendah buat projek antarabangsa. Benda macam ni di England tak terfikir, tapi di Malaysia ia perkara biasa. Umur bukan penghalang. Kemampuan dan minat yang penting. Dulu kami kisah pasal markah, tapi mereka sedang bina kemampuan sebenar. Saya merenung diri. Pertandingan projek hari itu sangat memberi kesan. Ilmu teori kami kuat tapi praktikal hampir sifar. Manakala pelajar Malaysia bukan saja teori mantap, praktikal mereka buat kami tak terlawan. Bila balik nanti apa kita nak ubah? Tanya Emily. Ini soalan yang kami semua sedang fikirkan. Pertama, belajar sains yang sebenar, jawab saya. Bukan teori saja, tapi utamakan praktikal. Dan kena lebih rendah hati, akui apa yang kita tak tahu dan belajar dari orang lain, tambah James. Kemudian kena bekerjasama macam pelajar Malaysia. Kemampuan seorang terhad, tapi kuasa pasukan tiada had, kata Tom. Kami berjanji sebaik sampai England akan terus tubuhkan kumpulan belajar. Tak akan buat hal sendiri macam dulu, tapi saling membantu. Tiba masa naik pesawat, kami tinggalkan ruang menunggu dengan berat hati. Dari tingkap pesawat, saya pandang bumi Malaysia buat kali terakhir. Di sana ada pemandangan indah, dan lebih penting, ada hati budi manusia yang cantik. Semasa pesawat membelah awan, saya merumuskan apa yang dipelajari. Pentingnya kerendahan hati. Orang hebat tak perlu menunjuk. Keseimbangan teori dan praktikal. Teori saja tak cukup, kena boleh selesai masalah sebenar. Nilai kerjasama. Masalah moden rumit, perlu orang dari pelbagai bidang. Umur bukan had. Orang berbakat tak kira muda manapun patut diberi peluang. Belajar bukan untuk nama sendiri, tapi untuk dunia lebih baik. Dan paling penting, saya temui bahawa dunia ini lebih besar dari yang disangka dan orang hebat lebih ramai dari yang diduga. Dulu kami duduk dalam lingkungan kecil kami, ingat skim dunia. Tapi rupanya di seberang dunia, ada keajaiban yang tak pernah kami bayangkan. Selepas 12 jam, kami tiba di London Heathrow sebagai orang baru. Di lapangan terbang, saya bertekad pada diri sendiri. Mulai sekarang saya akan belajar dan hidup seperti pelajar Malaysia. Takkan kejar teori semata, tapi latih praktikal. Akan bekerjasama, saling belajar dan kekal rendah diri. Semua mesti terus berhubung ya, kata saya pada rakan-rakan. Kita buat kumpulan belajar macam pelajar Malaysia dan maju sama-sama. Semua setuju. Beberapa bulan kemudian, kami benar-benar berubah. Keputusan akademik masih cemerlang tapi cara fikir berbeza. Kami tak puas dengan ilmu di kertas lagi, tapi cuba guna teori untuk selesai masalah sebenar. Kami buat projek eksperimen, bina peralatan sendiri yang dulu cuma tengok dalam buku. Dan lebih penting, kami belajar saling membantu. Dulu kami bersaing sengit, sekarang kami bekerjasama dengan lancar. Kekuatan setiap orang diguna, kelemahan ditampung. Kami mula ambil tahu dunia luar, bina rangkaian dengan pelajar seluruh dunia melalui internet, kongsi ilmu. Masa itu baru saya faham niat pengetua. Kamu faham tak kenapa pengetua hantar kita ke Malaysia? Tanya saya. Semua mengangguk. Kita terlalu sombong, kata Emily. Beliau nak kita tengok dunia lebih luas dan ada impian lebih besar. Pengetua tak mahu kami berhenti setakat kejayaan kecil. Beliau mahu kami bersaing dan bekerjasama dengan orang yang lebih hebat. Dan matlamat itu tercapai sepenuhnya. Kami bukan lagi katak bawah tempurung, tapi helang yang sedia terbang. Dulu kami puas jadi nombor 1 di England, tak pernah terfikir nak banding dengan negara lain. Sekarang lain. Kami tahu dunia luas dan pelajar hebat ada di mana-mana.
Paling penting, kami belajar apa itu kemampuan sebenar, bukan markah periksa, tapi kemampuan selesai masalah. Bukan bijak sorang-sorang, tapi kebijaksanaan pasukan. Bukan kejayaan sementara, tapi pertumbuhan berterusan. Apabila keluar dari kesombongan, kami mula cabar diri di pentas lebih besar. Beberapa bulan kemudian, kami sertai persidangan sains belia antarabangsa. Kali ini kami bukan lagi pasukan yang handal teori, tapi kumpulan penyelidik yang bawa hasil konkret. Di persidangan itu, kami jumpa semula beberapa pelajar Malaysia. Sejurus nampak mereka, perasaan rindu meluap-luap. William. Suara yang dikenali kedengaran. Itu Haziq, pelajar yang kami jumpa di pusat Genius Pintar. Sekarang dia sudah jadi mahasiswa penuh. Kamu nampak berbezaya, dia senyum. Nampak lebih yakin tapi lebih rendah diri. Kata-kata itu buat saya sedar perubahan kami disedari oleh rakan Malaysia. Semasa pembentangan, kami bentangkan projek teknologi alam sekitar yang kami jayakan selepas balik dari England. Projek ini bukan saja teori kuat, tapi ada data eksperimen lengkap dan pelan pelaksanaan yang realistik. Juri beri markah tinggi. Gabungan teori dan praktikal sangat baik dan ada nilai untuk masyarakat. Pengiktirafan ini buat kami gembira. Tapi lebih penting, kami tahu di mana titik mula perubahan ini. Selepas persidangan, rakan Malaysia berkata, sekarang kamu nampak macam penyelidik antarabangsa sebenar. Kena berterima kasih pada kamu semua, jawab saya ikhlas. Kalau tak ada perjalanan ke Malaysia tu, kami takkan berubah hari ini. Selepas balik ke England, kami terima jemputan dari pelajar pelbagai negara untuk kerjasama akademik jangka panjang. Perkara yang dulu kami tak berani mimpi. Malam itu saya tulis dalam diari, perjalanan ke Malaysia telah mengubah jalan hidup kami sepenuhnya. Bukan sekadar kemajuan akademik, tapi kematangan pemikiran. Kami belajar apa itu kebijaksanaan sebenar dan kekuatan sebenar. Orang yang benar-benar kuat bukan orang yang menunjuk ilmu, tapi orang yang terima apa dia tak tahu, sentiasa belajar dan bantu orang lain. Sekarang kami tak kisah siapa lebih bijak, tapi kisah macam mana guna ilmu untuk dunia. Macam mana nak kerjasama dengan budaya lain. Dan macam mana nak buka hati terima cabaran. Semua perubahan ini bermula dengan perjalanan ke Malaysia. Negara yang pernah kami pandang rendah telah mengajar kami dengan cara yang unik tentang apa itu pendidikan sebenar dan apa itu modal insan berkualiti. Bertahun-tahun berlalu, bila kenang kembali, kami akan sentiasa berterima kasih pada pengalaman itu. Ia bukan saja jadikan kami ahli akademik lebih baik, tapi manusia lebih baik. Rakan-rakan Malaysia itu mungkin takkan tahu betapa kerendahan hati dan kemampuan mereka memberi kesan mendalam pada hidup anak muda dari jauh ini, tapi kami akan ingat selamanya. Ingat guru yang ajar kami rendah diri. Ingat rakan pelajar yang tunjuk kemampuan sebenar dan ingat negara indah yang buat kami kenal dunia semula. Terima kasih Malaysia. Terima kasih kerana buat kami faham dunia ini lebih luas dari imajinasi dan manusia lebih indah dari yang disangka. Terima kasih kerana ajar kami kebijaksanaan sebenar bukan tahu semua jawapan, tapi tanya soalan yang betul. Kekuatan sebenar bukan kalahkan orang lain, tapi kalahkan diri sendiri. Perjalanan ke Malaysia ini mengubah kami dari genius yang sombong menjadi ahli akademik yang rendah diri. Dari individualisme kepada rakan sepasukan. Dari ahli teori kepada ahli praktikal. Dan paling penting, dari nasionalis sempit kepada warga dunia sebenar. Kami belajar hargai kelebihan budaya berbeza, serap kebijaksanaan bangsa lain, dan hadapi dunia majmuk dengan hati terbuka. Apa yang kami dapat ini jauh lebih berharga dari mana-mana kejayaan akademik, kerana ia bukan saja tingkatkan kemampuan profesional, tapi ubah pandangan hidup dan nilai kami, menjadikan kami